musical dia yang sepatutnya nampak gah bila kita nampak dekat atas pentas, tapi bila difilmkan, dia jadi macam sangat-sangat small. Hey hey, what is up my good people? Film Indonesia yang berjudul Siapa Dia? Sebab satu benda yang memang kalau aku suka sekali dalam filem ni adalah music. Sebab okay, first aku ceritakan sikit lah dia punya jadi cerita dia pasal apa. Dia basically filem ni dia tak macam typical filem pun. Sebab dia berkisahkan tentang watak layar seorang director yang dilakonkan oleh Nicholas Saputra, dan layar membawa kita berlayar daripada zaman 1880-an ke dulu-dulu, daripada zaman buyut-buyut dia dulu, nenek moyang dia. Lepas tu membawa kepada tahun 1920-an, bawa ke tahun 1940-an sampai ke 1980-an. So, setiap zaman tu yang melakonkan watak nenek-nenek moyang dia adalah layar sendiri. Cara filem tu dipaparkan adalah ibadat sebuah pementasan. Kenapa aku katakan ini bukan filem yang seperti filem-filem biasa? Sebab dia tak ada Act 1, Act 2, Act 3. Dia just tunjuk saja daripada awal sejarah filem, dan setiap sejarah tu akan ada dia punya cerita dan ada dia punya muzik-muzik yang tersendiri. Musical dia yang sepatutnya nampak gah bila kita nampak dekat atas pentas, tapi bila difilmkan, dia jadi macam sangat-sangat small scale. So that's why secara overallnya aku boleh bagi filem ni rating dalam 7.5/10 bintang.